Duit simpanan selalu bocor. Tapi, nak simpan untuk duit kecemasan, memang tak jadi. Ramai orang tahu kena ada simpanan kecemasan. Target pun dah jelas, iaitu sekurang-kurangnya 3 bulan gaji. Tapi, realitinya, RM1,000 pun susah nak kekal dalam akaun. Bukan sebab gaji kita kecil, tapi sebab duit ni terlalu mudah habis. Kalau ikut teori kewangan, emas tak sesuai jadi simpanan kecemasan. Sebab untuk jangka masa pendek, harganya ada naik dan turunnya. Takut jual masa rugi. Betul tak? Tapi itu teori, bukan realiti semua orang. Untuk orang yang selalu gagal simpan duit, emas sebenarnya boleh jadi alat paksa simpan. Sebab apa? Duit nampak saja terus guna. Tapi emas pula sayang nak jual. Bila duit dah tukar jadi emas, perbelanjaan yang tak perlu automatik berkurang. Kesimpulannya, beli emas kecil iaitu 1 gram ataupun 5 gram. Iaitu keluarkan emas fizikal di tangan. Yang ketiga, simpan dan jangan usik daripada kosong. Akhirnya adalah juga simpanan. Jadi, simpan emas ni bukan nak capai kaya, tetapi nak pastikan duit kita ni tak hilang secara perlahan-lahan. Jadi, kalau tumpuan susah nak simpan duit, mungkin ini cara paling sesuai untuk tumpuan bermula. Nak saya tunjuk cara untuk simpan emas? Komen nak. Follow saya untuk perkongsian ilmu emas setiap hari.